semua? Lama tak jumpa kan? So dah tengok tadi kan gambar-gambar Bali tadi nampak seronok kan? So Nadia nak ucapkan first of all welcome back to all Shakti Business Leaders yang pergi ke Bali just recently. Nampak sangat-sangat fun. Sangat enjoy sangat-sangat. Nadia tengok dekat dalam social media masih ada yang throwback, masih ada yang share IG story, masih ada yang upload lagi konten pasal Bali kan, macam tak boleh move on kan. Sebab memang best sangat-sangat, memang enjoy sangat-sangat trip kali ni. Betul tak? Siapa yang pergi Bali boleh komen tak? Enjoy tak? Dia tak boleh move on tu. Memang ramai yang tak boleh move on. Sampai ke hari ni masih ramai lagi yang share pasal Bali trip ni. It's okay, it's okay. Share more contents, share lebih banyak lagi tentang Bali dekat Sopmed sebab kita nak inspire more and more business leaders and SIDs untuk qualify for Shaklee incentive trip. Sama ada regional ke, international ke, mana-mana lah. Especially to Kunming tahun hadapan. So please promote our trip. Jangan lupa untuk set goal. Masih belum terlambat. Masih ada masa untuk siapa-siapa yang belum rank up to senior supervisor. Minimum senior supervisor nak pergi Kunming kan, ataupun nak rank up to coordinator nak pergi Budapest, masih belum terlambat. Sekarang baru masuk bulan Julai kan, so it's never too late. So please set goals dengan upline and then kemudian kumpul conference point, bagi cukup conference point, okay? Dan untuk existing business leaders yang memang dah business leaders yang dah lama, please make sure you all effective pada pangkat senior supervisor untuk pergi trip regional. Lepas tu kena efektif pada pangkat coordinator kalau nak pergi international trip. Untuk anda layaklah ke Kuning ataupun Budapest. So, nama saya Nadia. Saya Senior Key Account Business Development Manager. Bersama saya pada hari ini, saya ada my colleague Zul. So, congrats and welcome to Shaklee Leaders Meetup pada hari ini. Kita nak share banyak sangatlah benda-benda best hari ini. Kita ada new promo, kita ada new produk yang kita baru je launching. Saya rasa ramai dah tahulah, dah tengok kan. Kita dah keluarkan announcement dekat website dan sebagainya. Kita ada new trainings, kita ada new program juga untuk support anda bulan ini dan seterusnya. So keep the energy and momentum up. Bulan lepas kita berjaya close dengan sangat cemerlang kan. So bulan ni kita kena keep the energy and momentum, help more people untuk lebih sihat dan juga help more people to be wealthy. Okay, alright. So sebelum kita start pada hari ni, tiba-tiba keluar lagu pula ni. First of all, on behalf kejap ya. Okay. Alright, so first of all, on behalf of Shaklee Malaysia, Nadia nak mengucapkan congratulations, tahniah kepada our new master coordinators iaitu Masters Nurul Ain Khalid dan Muhammad Falah Aiman Khairul Azhar yang telah berjaya move up rank kepada pangkat tertinggi di Shaklee iaitu Master Coordinator. So tahniah, congratulations. Kita sama-sama ucapkan tahniah kepada kedua-dua master ni. So your journey to Master Coordinator is a reflection of your strong leadership, your dedication, and also your heart to serve others. So you have inspired so many people, and semoga dengan tercapainya pangkat Master Coordinator ni akan bring more opportunities to help more people, build more leaders, and grow your business to the further heights. Okay, so we are so proud of you. We are so proud to both of you. Jangan lupa kita akan jumpa our new masters. Kita akan jumpa anda semua during our master celebration pada 19 Julai nanti. Okay, so save the date tau. 19 Julai 2025 kita akan ada master celebration. Okay, so hari ni sebenarnya kita ada satu sharing khas tau. Sebelum kita start dulu nak share new promo, new produk ni, sebenarnya kita ada satu sharing khas. Bersama kita pada hari ini, kita ada wakil daripada KWSP. Kenapa kita ada wakil daripada KWSP ni? Sebab
wakil KWSP ni iaitu Puan Azira. Beliau akan share dengan anda semua tentang apa itu EPF Voluntary Contribution. So bila kita cakap pasal EPF kan, orang selalu cakap, oh EPF ni untuk orang bekerja je. Betul tak? Orang bekerja je yang carum KWSP. Tapi sebenarnya, especially anda ni kan, Shaklee Business Leaders yang buat Shaklee full time ni, tak bekerja, tak ada majikan kan, sebab you are your own boss kan. Sebenarnya anda pun boleh buat caruman KWSP. Kita panggil Aisaraan. Dan kenapa pentingnya untuk kita carum KWSP ni walaupun kita tak bekerja? Sebab untuk anda punya retirement savings lah, untuk kita dah simpanan di masa hari tua nanti. Kemudian untuk dapat dividen juga. Dan kemudian juga untuk dapatkan juga insentif-insentif lain daripada kerajaan. Tapi Nadia tak nak share hari ni. Bukan Nadia yang akan share. Okay, Nadia stop share dulu. Pada hari ini kita ada special daripada KWSP untuk cerita dengan lebih lanjut dengan anda semua tentang Aisaraan ataupun EPF Voluntary Contribution. Kita jemput Puan Azira. Okey, Azira. selamat. Boleh? Okey, Okay. selamat malam semua. Assalamualaikum. Pada mulanya saya saya akan share satu Google Form link dekat chat. So nak minta untuk semua business leaders untuk tekan link tu dan isi kehadiran bagi tujuan kita nak tengoklah berapa ramai yang hadir dekat kita punya talk pada hari ini. Okey. So saya akan share saya punya slide. Let's see kalau tak nampak boleh maklumkan, okey. Sebelum saya start saya punya taklimat yang mana saya diberikan hanya 15 minit saja untuk terangkan apa itu Aisaraan, caruman sukarela Aisaraan kepada semua Shaklee Business Leaders. So saya nak perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Azira. So saya daripada KWSP Puchong. So pada hari ini saya ada 15 minit je untuk bersama puan-puan semua. Ada tuan-tuan dekat dalam ni semua adalah puan-puan, saya tak pasti. So saya assume semua puan-puan lah dekat sini. So puan-puan boleh dengar dan jika ingin tahu lebih lanjut nanti saya akan sharekan kontak nombor saya lah di hujung taklimat. Okay, so kalau ada apa-apa pertanyaan boleh WhatsApp saya saja. Okay, so saya akan share saya punya slide. Okay, boleh nampak tak? Nadia boleh nampak ke? Ada siapa boleh on voice tak? Boleh nampak tak? Boleh nampak. Boleh okey. So saya ada dengar suara tuan kat situ. So kat sini maksudnya ada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. Okey. So ini Google Form kita. Siapa nak scan this QR code boleh ataupun saya ada chat Google Form link dekat ruangan chat. So boleh chat di situ. Okey. Sebagai bukti tuan-tuan dan puan-puan hadir taklimat. So dekat situ ada minta nombor EPF, nombor IC. So mana-mana yang tuan-tuan dan puan-puan nak isi pun boleh. Dan untuk company just letak Shaklee saja. Okey. So, agenda saya pada hari ini, yang pertamanya saya akan terangkan dulu tentang struktur KWSP yang terkini dan kemudian saya akan masuk kepada caruman sukarela Aisaraan lah. Okey. So, throughout saya punya presentation, kalau ada pertanyaan boleh tanya di ruangan chat atau saya tak pasti boleh on mic atau tidak. So, kalau lagi selesa boleh just tanya di ruangan chat sajalah. Okey. So, saya difahamkan bahawa Shaklee Business Leader ataupun ramai ejen Shaklee ni sebenarnya bekerja sendiri ataupun ada juga yang buat part time. Tapi saya rasa kebanyakannya mereka yang bekerja sendiri. Dan yang bekerja sendiri ni tak bermaksud yang mereka tak pernah bekerja dengan mana-mana company sebelum ni. Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan sebelum decide untuk jadi ejen Shaklee pernah bekerja dengan majikan, pernah bekerja dengan company. So tuan-tuan dan puan-puan mungkin ataupun kebanyakannya kat sini dah pernah ada akaun KWSP. Okay. So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, setiap orang di Malaysia yang pernah menjadi ahli KWSP, dia hanya ada satu akaun sahaja. Okay. So kalaulah tuan-tuan dan puan-puan pernah bekerja dengan company sebelum ni, so sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan punya akaun masih lagi ada sampai sekarang. Okay. So kita tak akan delete akaun tu. Kita tak macam bank yang mana kalau tak ada caruman, so kita akan delete. Tidak macam tu. Okay. So EPF ni setiap seorang hanya akan ada satu akaun sahaja. Okay. So sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh check baki. Kalau siapa yang ada iAccount, boleh check baki dalam iAccount sama ada dah bertambah atau belum duit tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita sentiasa bagi dividen setiap tahun.
Okay, selagi ada duit dalam EPF, selagi tu dividen akan diberikan. So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, EPF akan bagi dividen sampai umur 100 tahun. Okay, sampai umur 100 tahun. Dan seawal umur 14 tahun dah boleh daftar sebagai ahli KWSP. Okay, so dulu bagi mereka yang pernah bekerja sebelum ni dengan majikan, so kalau tuan-tuan dan puan-puan ingatlah, kalau dulu kita ada akaun 1, akaun 2, which is 70% akaun 1, 30% akaun 2. Dan tetapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dah lama tak tahu pun KWSP jadi apa semua sebab dah lama bekerja sendiri kan. Okay, so mulai tahun lepas kita dah create 3 akaun, yang mana kita ada akaun 1, akaun 2 dan akaun 3. Okay, so peratusan dia berbeza. Dulu 70%, 30%. So sekarang ni dia berbeza 75%, 15% dan 10% bagi akaun 3. Tetapi syarat dia ada perbezaan sikit lah. Kalau dulu orang kata akaun KWSP ni susahlah nak keluarkan. Tapi sekarang ni bila kita dah ada akaun 3, so any amount from akaun 3 boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Cuma akaun 1 dan akaun 2 tak boleh nak dikeluarkan lah. Akaun 1 kena tunggu 55 tahun. Akaun 2 kalau nak beli rumah, nak bayar monthly rumah, nak bayar education, semua boleh daripada akaun 2. Okay, so ini adalah a bit info lah untuk structure KWSP yang baru. Tapi dia ada beza, yang mana sebelum umur 55 tahun akan ada 3 akaun. Selepas umur 55 tahun dia hanya akan ada 2 akaun saja. Okay, tapi saya pasti di sini kebanyakannya adalah berada di bawah umur 55 tahun. Jadi saya akan fokus pada mereka yang berumur 55 tahun saja. Okay, atas 55 tahun, kalau nak tahu lebih lanjut tentang akaun atas 55 tahun, boleh PM tepi saya lah lepas ni. Okay, so ini agenda pertama saya lah, yang mana kita dah terangkan tentang structure account KWSP. Macam saya kata, saya repeat balik. So tuan-tuan dan puan-puan punya account sebenarnya masih ada lagi walaupun dah lama tak mencarum. Cuma sekarang ni status dia adalah inactive. Aktif adalah kalau setiap tahun ada caruman. So sekarang ni inactive. Okay, so macam Cik Nadia cakap tadi tentang orang yang bekerja sendiri boleh mencarum, yang mana ada caruman untuk sukarela bila-bila masa boleh buat. Okey, so untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dalam KWSP kita ada 2 jenis caruman. Caruman pertama adalah caruman wajib. Okey, caruman wajib ni kalau orang kerja dengan company. Kalau company tak bayar atau tak ada caruman potongan daripada gaji, so kita akan kenakan penalty. Okay. Tetapi sebenarnya kita ada lagi satu caruman yang mana panggil caruman pilihan sendiri atau caruman sukarela. Yang mana caruman sukarela ni adalah bagi mereka yang berada dalam sektor tidak formal. Macam tuan-tuan dan puan-puan berada dalam sektor tidak formal, tak ada majikan. Bagi mereka yang full time untuk business checklist lah, saya tahu ada yang part time juga. Okay. Jadi bagi mereka yang full time business checklist, tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya masih boleh mencarum dalam KWSP. So kita panggil sebagai caruman pilihan sendiri, ataupun kalau lagi satu kita ada Aisaraan. Okay. So kalau tengok dalam slide ni kan, Aisaraan. Aisaraan ni dia cakap ahli yang bekerja sendiri tanpa pendapatan tetap serta pekerja sektor ekonomi gig boleh mencarum di bawah Aisaraan. So kita tengok siapa yang boleh mencarum bawah Aisaraan ni. Okay. So ini orang-orang yang boleh mencarum bawah Aisaraan, dia mestilah yang pertama syaratnya dia tak ada caruman majikan. Okay. Yang keduanya dia mestilah warga negara Malaysia. Dia berada di bawah umur 60 tahun. Macam saya cakap tadi, dia bekerja sendiri, tak ada caruman majikan dan dia mesti menjadi ahli KWSP. Okay. So itu kelayakan Aisaraan, yang mana caruman pilihan sendiri Aisaraan. Okay. So ini orang-orang yang layak menyertai Aisaraan. Suri rumah, yang petani, nelayan, basically yang kerja sendirilah. Even mereka yang bekerja pencen, yang pekerja pencen, yang mana kerja dengan kerajaan, yang akan dapat pencen bila dia dah bersara. So mereka-mereka ni pun layak untuk menyertai Aisaraan. Okay. Okay. Kenapa kami KWSP, kalau sebelum ni mesti macam pelik, kenapa ada sharing knowledge from KWSP hari ni kan? Sebelum ni tak pernah ada pun KWSP yang nak approach agent Shaklee. Okay. So sekarang ni kita tahu yang mana kebanyakan rakyat Malaysia dia kurang ataupun dia kurang untuk memikirkan tentang simpanan persaraan. Dan kita tengok balik trend mereka yang bekerja sekarang, kebanyakannya memilih untuk bekerja sendiri instead of kerja dengan company. Sebab company terikat 8596, tapi mereka yang bekerja sendiri ni anytime boleh rehat, anytime kalau anak sakit boleh cuti, tak ada masalah, tak ada terikat. Okay. So that's why Malaysia menjangkakan bahawa
kebanyakan mereka akan choose untuk bekerja sendiri in future instead of kerja dengan majikan. So nanti bagi mereka yang bekerja sendiri, dia akan ada satu problem yang mana mereka lupa untuk menyimpan untuk persaraan. Okay? So that's why kami jumpa pihak Shaklee dan kami kata boleh tak kalau kita diberi peluang untuk bagi talk lah kepada ejen Shaklee, so kita boleh perkenalkan Aisaraan. Okay. So apa itu Aisaraan? So Aisaraan adalah cawangan sukarela yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan mencarum under Aisaraan, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat insentif daripada kerajaan. Okay. So tahun ni kerajaan akan bagi 20% iaitu maksimum RM500 daripada apa caruman yang tuan-tuan dan puan-puan buat. So nanti saya akan explain kemudian. Dan selain daripada insentif, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat dividen daripada KWSP. So tahun lepas kita declare dividen 6.3%, okay, both bagi simpanan konvensional dan simpanan syariah. Kita juga ada bantuan kematian yang mana sebanyak RM2,500 kita akan bagi kepada waris, tapi ada syarat-syarat lah. Yang pertamanya syaratnya kena berlaku kematian sebelum 60 tahun dan mesti ada baki. Itu syarat-syarat yang penting lah untuk dapat bantuan kematian daripada KWSP. Dan yang keempatnya adalah akan dapat pelepasan cukai tertakluk kepada syarat terma dan syarat LHDN. Okay. So ini orang tanya, Aisaraan ni dah lama ke? Saya tak pernah dengar pun Aisaraan tu. So kita banyak terima soalan ini daripada public yang memang mereka tak berapa tahu tentang Aisaraan. So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Aisaraan ni daripada 2010 lagi diperkenalkan, yang dulu namanya bukan Aisaraan, dulu nama dia Skim Persaraan Satu Malaysia SP1M, kemudian bertukar-tukar kerajaan jadi bertukar-tukar nama. So daripada 2010 lagi, mereka yang bekerja sendiri dia boleh mencarum dalam KWSP yang mana dia akan dapat insentif daripada kerajaan dan dividen daripada KWSP. So benda yang berbeza, so dia akan dapat dua benefit lah. Okay. So pada tahun 2025, kerajaan kata kerajaan akan naikkan insentif by 20%. Okay. Dulu 15%. So in order to get 20% from government, which is up to RM500, so kena buat caruman sukarela dalam KWSP. Okay. So banyak mana yang nak buat caruman sukarela ni? Caruman sukarela ni tak banyak pun. Setahun perlu buat dalam RM2,500 untuk this year lah. Okay. So RM2,500 bukan per month, bukan per day tapi per year. Dan ia adalah satu self contribution. Jadi macam mana nak buat caruman, buatlah pada bila-bila masa. Bulan ni nak buat, bulan depan tak nak buat, bulan depan lagi nak buat. It's up to tuan-tuan dan puan-puan punya budget. But what kita nak stress kat sini, at least bila mencarum dengan KWSP, bila dah tua nanti, at least ada simpanan persaraan. Okay, saya tahu tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada investment lain, tapi di EPF, dividen kita bagi is quite high, 6.3% tahun lepas, dan dia dijamin oleh kerajaan lah. Okay. So ini adalah trend kita punya insentif. So insentif ni akan berubah atau tidak, dia depends pada bajet daripada kerajaan lah. Kalau kerajaan kata ubah, so dia akan ubah. So kita akan tunggu setiap tahun bajet daripada kita namanya panggil bajet setiap tahun lah, yang mana selalunya bulan hujung tahun yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri. So kita tengok kat situ ada perubahan insentif atau tidak. Tetapi untuk tahun ni, kalau nak dapat RM500, which is the maximum incentive, so kena buat caruman setiap caruman untuk setahun from January to December sebanyak RM2,500. So kalau tak cukup, let's say tak cukup RM2,500, dapat apa? Dapat 20% from apa yang tuan-tuan dan puan-puan mencarum lah. So kalau mencarum RM1,000, dapat RM200 saja. Because this is not compulsory contribution, it is self contribution. Ada duit, masuk. Tak ada duit, tak nak buat caruman, tak apa. So tak akan dapat apa-apa, tak akan dapat insentif lah daripada kerajaan basically. Okay. So ini cadangan kita lah. Cadangan kita, kalau tak tahu nak buat macam mana simpan, simpanlah setiap hari. Setiap hari dalam RM9.85. Okay, so setahun akan dapat RM2,500. So at the end, plus insentif kerajaan dan dividen daripada KWSP, so kita buat kiraan lah selepas 10 tahun, exactly akan dapat estimated RM38,578 because of the dividend kita bagi, because of the incentive akan dapat daripada kerajaan. Okay. Okay. So macam mana nak daftar Aisaraan ni? So ramai tanya. Saya dah terangkan saya dah tahu Aisaraan apa, tapi macam mana nak daftar? So nak daftar Aisaraan ni senang saja. Bagi siapa yang ada iAccount, okay, apps iAccount, boleh daftar melalui iAccount saja, tak perlu pergi ke kita punya cawangan. So pergi je kat homepage, kat bawah sekali, scroll bawah sekali, anda bekerja sendiri. Aisaraan ialah pilihan terbaik. So tekan situ, daftar, pilih kerja gig ke profession tuan-tuan dan puan-puan lah, apa-apa yang sesuai. Okay, so pilih, dan kemudian ni bila dah pilih, so at last dia akan cakap permohonan anda diluluskan. So bila dah daftar,
perlu tak buat caruman, terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan nak buat caruman atau tidak. So bagi mereka yang dah daftar, dia bukanlah mandatory untuk buat caruman. So kalau nak tambah, nak buat simpanan, tekan je tambah simpanan sekarang. So kalau tak ada bajet lagi, tak nak buat bulan depan, boleh, tak ada masalah. Sebab kita kata apa-apa yang insentif akan diberi kerajaan adalah basically bergantung pada contribution yang tuan-tuan dan puan-puan pada masa setahun, dalam masa setahun daripada Januari sampai Disember. So pendaftaran isaran senang je melalui KWSP account. Otherwise, tuan-tuan dan puan-puan boleh datang ke cawangan untuk daftar dekat kita punya mission, boleh juga. Tapi saya sarankan untuk buat melalui app saja KWSPI account. Let's say kalau mereka yang tak pernah ada KWSPI account ni, so apa yang perlu tuan-tuan dan puan-puan perlu buat, install kita punya apps dan daftar melalui app saja. Tak perlu ke cawangan pun tak apa. Nanti dia perlu selfie, dia perlu takat gambar IC, yang tu saja. So kalau katakanlah ada problem untuk takat gambar IC atau selfie, baru hadir ke cawangan. Okay. Okay. So untuk tambah simpanan, tadi dah buat daftar, tambah simpanan, pergi je pada ikon tambah simpanan, masukkan je berapa amount yang tuan-tuan dan puan-puan nak, pilih bank dan kemudian teruskan. Okay, so setiap kali caruman buat, so dia punya peratusan dia akan pecah, 75% masuk akaun 1, 15% masuk akaun 2, 10% masuk akaun 3. Okay, so ini adalah cara-cara lah transaksi berjaya. Okay. Dan bila buat caruman, dia akan appear dalam statement, tetapi dia akan appear ambil masa dalam 3 hari bekerja. Okay? Okay. So, setakat ni tak ada recurring lagi, auto recurring lagi. Tapi kalau nak buat recurring, boleh buat melalui bank. Contoh kat sini Maybank. So, pergi website Maybank, boleh pilih EPF. Dekat new payment tu, payee tu, so ada EPF. So, boleh buat recurring sebab takut lupa setiap bulan nak buat. Ataupun kalau yang tak nak buat setiap bulan, boleh buat pada bila-bila masa yang nak buat. So, semua di hujung jari saja. Yang penting ada account, ada internet. Okay? Okay. So, saya diberi 15 minit. Ada 4 saat lagi. Saya rasa sampai di sini saja untuk sharing saya berkenaan dengan air saraan. Cumanya, saya just nak maklumkanlah. Air saraan ini adalah satu benda yang bagus untuk mereka yang bekerja sendiri. Macam saya cakap, kita nak supaya rakyat Malaysia at least ada simpanan persaraan yang cukup pada masa hadapan. Okay. So saya tahu dekat sini kebanyakan adalah business leaders yang mana ada anak-anak buah. Okay. Bagi mereka yang nak minta EPF untuk terangkan tentang isaran kepada anak-anak buah, boleh email kepada saya atau boleh WhatsApp saya. Saya available bila-bila masa. So kita akan luangkan masa bersama tuan-tuan dan puan-puan untuk kita terangkan isaran kepada anak-anak buah puan juga. Okay. Dan untuk makluman, KWSP akan buka booth pada 19 Julai di Everly Hotel Putrajaya. So apa-apa pertanyaan, boleh tanya di situ saja. So sampai di sini saja saya punya taklimat pada malam ini. Terima kasih lagi sekali saya nak ucapkan kepada Cik Nadia daripada Shakely kerana beri peluang kepada KWSP untuk terangkan sedikit air saraan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Alright. Waalaikumsalam. Thank you kepada Puan Azira daripada KWSP. Sharing yang menarik kan? Macam lain daripada lain sikit. So mungkin Puan Azira dengan saya nampak ada EPF Syahir tu, mungkin boleh spend like 5 to 10 minutes untuk jawab ada beberapa soalan dekat atas. Boleh? Okay? Okey. Boleh. Nanti kita Alright. chat sajalah. Okay. Alright. Thank you. Okey, thank you. Okay. So kepada Shakely leaders, tadi Puan Azira cakap anak-anak buah kan. Maksudnya kalau you all macam nak panggil KWSP untuk bagi sharing atau taklimat untuk you all punya team, downline ke, bolehlah call, contact Puan Azira tadi. Okey, dan juga kalau macam ada sebarang pertanyaan ke, persoalan ke, atau macam saya pernah ada ke akaun KWSP sebelum ni, ataupun nak register baru ke, nak register aisaraan kan, it's okay, don't worry. KWSP akan buka booth semasa Master Celebration dekat di Everly Hotel Putrajaya 19 Julai ketika pre-event activities. Masa kita akan start dalam pukul 2, masa registration tu. So 2 sampai 3:30 macam tu lah. Okay, so don't worry. Anda boleh berjumpa dengan wakil-wakil KWSP. Alright, so okay, untuk sharing seterusnya, saya dengan ini menjemput klik saya, Zul. Over to you, Zul. Alright, thank you Nadia. Sekejap saya share screen dulu.
Okey, Assalamualaikum dan selamat malam Masters dan Business Leaders sekalian. Nama saya Zul, Business Development Manager dari Shaklee Malaysia. Malam ni saya sangat berbesar hati tengok ramai yang join dari serata Malaysia. Jadi malam ni saya akan share beberapa news yang exciting untuk anda semua yang saya pasti akan dapat menolong anda semua untuk buat business planning yang lebih baik untuk bulan ini. Baiklah, kita mulakan dulu dengan stock update. Tapi sebelum saya bermula, jika ada apa-apa soalan, letak je dalam chat tu, nanti kami akan jawab. Alright? Yang pertama, stock availability updates. Performance drink lemon lime sekarang dah ada. Untuk brunch, kita akan ada pada 3 Julai. Dan untuk Sabah Sarawak, 20 Julai nanti. Kemudian, Phytocol sekarang ni belum lagi available mid Julai. Untuk shop akan sampai ujung bulan Julai. Untuk Sabah Sarawak kita akan hantar dan akan sampai pada mid Ogos. Ya, dan yang kita tunggu-tunggu Herbal Blend Multipurpose Cream. Yang ni lambat sikit. Yang ni kita akan dapat hanya pada early Oktober. Untuk shop bermula daripada mid Oktober. Sabah dan Sarawak, Sarawak sekarang masih ada lagi. Untuk Sabah, early November. Okey? Boleh ambil gambar dulu. Ini adalah stok-stok yang akan masuk dalam masa terdekat ni lah. Untuk stok yang saya tak sebutkan, tapi anda semua ingin tahu, boleh tanya dengan mana-mana BDM. Kami akan tolong check untuk anda. Okey, next. Kita nak tengok juga promo untuk bulan Julai. Saya pasti ramai kan dah tahu apa promo kita bulan ni? Yes, bulan ni kita ada collagen promo. Bermula dari hari ini sehingga 31 hari bulan nanti, kita boleh beli collagen sama ada 2 at 5% off ataupun buy 6 free 1. Menarik tak? Menarik kan? Okey, so masa ni lah kita gunakan promo ni untuk kita follow up balik customer-customer kita yang sebelum ni pernah beli collagen. Yang mana beli satu, kita boleh offer untuk buy 2 at 5% off. Okay, at the same time kita juga boleh cari customer baru sebab promo ni sangat menarik dan bukan selalu akan ada. Okay, ada promo lagi tak? Ada. Kita ada promo buy 2 at 5% off. Kita ada Zinc Plus dan juga B Complex Plus with folic acid. Beli 2 and get 5% off immediately. Yang ni pun sama. Kita dah start boleh follow up mana-mana customer yang pernah beli sebelum ni. Untuk beli lagi sebab bulan ni kita ada promo 5% dengan setiap 2 botol pembelian. Tengok balik list-list customer kita yang sebelum ni, start contact mereka untuk repeat order. Okey, itu yang untuk promo. And next, kita ada lagi. Ada lagi tak? Ada. Seterusnya, Shaklee VVIP campaign. Dah ramai ke yang kat sini yang dah jadi Shaklee VVIP? Angkat tangan. Saya dah jadi VVIP. Bukan senang jadi VVIP kan? Saya pasti ramai yang beli promo Resvi dan Vivix bulan lepas. Yang mana belum jadi Shaklee VVIP lagi, jangan risau. Anda masih ada lagi masa untuk jadi VVIP. Hanya beli satu Vivix atau Resvi dan automatik akan jadi Shaklee VVIP. Kempen ni kita mula daripada hari 7 Jun sehingga 31 Disember 2025. Okay? So sekarang ni saya dah jadi Shaklee VVIP. Tapi apa yang saya dapat bila saya jadi Shaklee VVIP ni? Ingat lagi tak? Bila kita dapat jadi Shaklee VVIP, kita akan dapat peluang untuk memenangi hadiah-hadiah menarik dalam Lucky Draw yang kami akan lakukan pada Januari nanti. Apa yang kita perlu buat? Kumpul golden ticket tu sehingga 3 tiket untuk mendapatkan peluang yang lebih besar untuk kita menang hadiah-hadiah tu lah. At the same time, kita juga akan dapat voucher 10% off untuk pembelian Vivix dan Resvi. Okay, yang ni, voucher ni tahu tak bila dapat? Voucher ni kita akan bagi bulan seterusnya setiap 10 hari bulan. Okay, macam hari tu, ramai kan yang beli bulan Jun, ramai kan beli Vivix, beli Resvi kan? Jadi anda akan dapat voucher tu bermula 10 hari bulan nanti. Dah tak lama dah. Okay, so nanti gunakan voucher tu sebab voucher tu ada expiry date dia. Bila expiry date dia?
3 bulan selepas kita dapat voucher. Okey, bila dah dapat tu jangan lupa pula kita nak guna sebab expiry date tu dah masa 3 bulan. Kalau lambat nanti itulah dah expired pula kan. Okey, berbalik semula kepada golden ticket tu. Ingat lagi tak macam mana nak dapatkan golden ticket? Tak apa, saya tunjuk. Macam mana nak dapatkan golden ticket tu. Okey, kita perlu dapatkan golden ticket tu dan kita perlu maksimumkan golden ticket tu untuk kita dapat peluang yang lebih besar. Macam mana dapat? Kita tengok senario nombor 1. Saya dah beli bulan Jun. Sekejap ya. Okey, saya dah beli bulan Jun. Kemudian saya beli sekali-sekali pada bulan September. So saya dah beli saya dah 2 kali beli Vivix, bukan beli 2 botol Vivix. Saya dah 2 kali 2 bulan saya beli 2 bulan dah beli Vivix. So saya dapat 1 golden ticket. Senario kedua, saya beli Vivix saya beli Vivix atau Resvi pada bulan Julai. Kemudian saya beli lagi Vivix pada bulan Oktober menggunakan 10% off voucher tu. Kemudian saya beli lagi sekali pada bulan November dan kemudian saya beli lagi pada bulan Disember. So 4 bulan kita dah beli, betul? Bila kita beli 4 bulan, kita akan dapat 2 tiket. Senario ketiga, daripada Jun sampai Disember, saya beli sebanyak 6 kali. Saya beli pada Jun, promo buy 6 free 1. Kemudian saya dapat voucher pada bulan Julai. Bulan Ogos saya buat pembelian dan saya gunakan voucher 10% Vivix. Bulan September saya gunakan voucher Resvi pula untuk dapat 10% off. Kemudian Oktober, November dan Disember saya buat pembelian. So total 6 bulan saya buat pembelian. Saya dapat 3 golden ticket. Okey. Senario keempat, saya beli hanya sekali saja. Antara Jun ke Disember saya hanya beli 1 bulan saja saya dah beli Vivix ataupun Resvi. So yang ni tak ada golden ticket. Okey. Faham tak? Okay, faham Okey, so hadiah apa yang kita berpeluang untuk dapat? Hadiah dia, kita ada banyak hadiah yang sangat menarik untuk dimenangi worth more than RM38,000. We will reveal the amazing prizes on social media from month to month untuk kita drive the excitement. So stay tuned and check out our Facebook and Instagram for more updates. Okay, so yang ni adalah antara hadiah-hadiah yang kami akan berikan. Okay, so selain pada VVIP, kita ada promo apa lagi untuk bulan Julai? Bulan ini juga kita masih lagi teruskan promo Cinch Weight Management. Kita ada Cinch Weight Management set dan juga maintenance set. Boleh pilih sama ada kita nak Cinch Chocolate ataupun Cafe Latte. Okey, yang first kali saya nak ucapkan good job kepada anda semua. Kita dah jual banyak Cinch Weight Management and dah ramai customer yang kita dah tolong. Tapi kami yakin ramai lagi yang memerlukan bantuan kita dalam mencapai berat badan yang bersesuaian. Jadi teruskan untuk promote Cinch Weight Management supaya lebih ramai lagi yang hidup lebih sihat dan hebat. Okay. Next, sedikit announcement. Kita akan buat sedikit price adjustment untuk 2 produk iaitu Sustain Release Vitamin C Plus dan Osti Nutrix. Okay. Seperti anda dapat lihat, harga baru Sustain Release Vitamin C ialah RM102 dan RM63 untuk Osti Nutrix. Kami sentiasa berusaha memberikan yang terbaik kepada business leaders kami walaupun banyak kos tambahan telah kami serap melalui penambahbaikan yang kita buat, tapi price adjustment ni penting untuk memastikan kualiti produk yang kami ada ni terus terjaga. Antara faktor-faktor utama yang menyumbang kepada kenaikan kos seperti kita semua tahu, kenaikan kos bahan mentah dan kekurangan di peringkat global. Okey, dan juga logistik. Logistik sekarang ni ruang penghantaran yang semakin terhad dan lebih banyak company-company luar sana yang memerlukan import dan export yang lebih banyak. Okey, so yang ni masih ada peluang lagi sebab kita akan efektif hanya pada 1 Ogos 2025. Jadi bulan Julai ni pastikan anda belilah. Okey, sebelum harga dia naik pada 1 Ogos. Right? Okeylah, cukup dengan price adjustment tadi. Yang ni berita baik untuk semua business leader. Hari ni kita dah pun lancarkan satu produk baru. Tahu tak produk apa? Tahu kan? Excited kan?
Okey, sebelum tu kita tengok dulu video ni. Sekejap tak ada sound Saya stop share dulu. Okey, saya repeat. Yes. Ya, hari ini secara rasminya kita dah lancarkan dua produk baru iaitu Super Oxidant Boost C Serum dan Moisture Activating Serum. So these two products are scientifically formulated advanced serums. Untuk Super Oxidant Boost C Serum tu supercharged with next generation ultra stable vitamin C untuk instant brightening. Untuk Moisture Activating Serum yang ni powered by active cellular hydration technology to hydrate at the cellular level. Yang ni dua-dua dah available, boleh dapatkan sekarang melalui shaklee.com.my. Alright, nak tahu tak apa yang bezakan serum baru ni dengan serum kita yang ada sebelum ni? Jika anda ingin tahu lebih lanjut the science behind these two great products, don't forget to join our Health and Wellness Talk on 3rd July. Pukul 8.30 malam yang kita akan buat melalui Zoom. Harga. Okey, jadi berapa harga untuk produk terbaru Shaklee ni? Setiap satu harganya ialah RM337. Tetapi, ada tetapi dia. Special untuk launch kali ni, kami ada special promo untuk anda semua. Beli mana-mana combination serum ni, sama ada Super Oxidant Boost C Serum atau dua Super Oxidant Boost C Serum atau dua Moisture Activating Serum atau Super Oxidant Boost C Serum dan Moisture Activating Serum pada harga hanya RM500 sahaja. Okay, jadi instead of kita bayar RM337 untuk setiap botol, kita hanya bayar RM250 saja untuk setiap botol kalau kita beli promo ni. Tapi, kena beli cepat-cepat sebab stock limited and untuk setiap SID, ada limit. Setiap SID hanya boleh beli 3 set untuk setiap combo. Okay, faham tak? Maksud dia, kalau kita beli yang set yang pertama ni, ini kita boleh beli 3 set. Yang set kedua ni kita boleh beli 3 set. Yang set kedua ni kita boleh beli 3 set. Faham ya? So maksudnya maksimum kita boleh beli 9 set sahaja. Okay, macam saya cakap tadi, kalau kita nak tahu in details the science behind these two products, jangan lepaskan peluang untuk join this month punya Health and Wellness Talk. Okay, kita akan buat bahasa Melayu pada 3 Julai dan untuk Mandarin session pada 10 Julai. Okay, so bukan itu saja, melalui Health and Wellness Talk ni juga kita akan dapat selling tools dan juga segala jenis support untuk kita marketkan produk ni. Dan macam mana dua produk ni dapat menolong kita bila kita gunakan collagen internal beauty dan juga produk ni external beauty. Bagi terus untuk support anda semua, kita juga dah update kita punya Smart Link untuk bulan Julai. Boleh pergi ke Shaklee website di www.shaklee.com.my, kemudian business, kemudian klik pada Smart Link. Kita ada all new 3 combo yang saya cakap tadi, dan untuk all new serum dan juga 2 F5% off B Compact dan Zinc promo.
jangan lupa untuk share sebab SmartLink ni bukan saja kita dapat instant retail bonus, tetapi SmartLink ni akan sentiasa available 24 jam sehari. Kita tengah tidur pun customer boleh place order sendiri. Selain itu, kita untuk SmartLink yang sebelum-sebelum ni kita masih kekalkan. Kita masih ada lagi SmartLink untuk combo-combo produk yang lain untuk anda gunakan dalam social media. Penting untuk kita ingat, bila kita letak SmartLink tu, make sure kita tengok expiry date SmartLink tu, dia punya validity tu. Okay, kalau macam kat sini kita tengok until Julai, kemudian ada until Ogos. Untuk yang SmartLink yang sebelum-sebelum ni yang dah expired tu, make sure kita remove and gantikan dengan SmartLink yang baru. Okay. Next is seperti kebiasaan, setiap bulan kita akan adakan product mastery training. Okay, kat sini, siapa ada join yang product mastery training yang bulan lepas? Angkat tangan. Ada tak yang join yang bulan lepas punya? Ada kan? Okay, untuk bulan ni kita akan fokus kepada B Complex Plus with folic acid. Tarikhnya adalah pada 16 Julai, pukul 8.30 malam melalui Zoom. Seat adalah limited, jadi make sure kita semua masuk awal. Okay? Okay, so bagi mengakhiri sesi saya pada malam ni, sekejap saya tengok ada soalan tak? Okay. Alright, okay. Soalan. Dah, terima kasih BDM tolong jawab soalan. Okey, bagi mengakhiri sesi saya pada malam ini, saya ingin share satu video menarik yang kami buat in collaboration dengan business leader Shaklee bersempena Beauty Month in July 2025. Jom kita tengok sama-sama. Are you ready to shop today, Kateki? I'm so excited to shopping today. Hi guys! Oh my gosh, look at this youth set. It is so good. It makes my skin look glow. And I already have it, but it's okay. I will get 5 sets for my girls. Wow, this is to look younger and energetic. I take all. One for Kateki because you need energy to carry my bag shopping, and one for Kateki girlfriend to look pretty like me. Wow, this is my favorite collagen. Collagen ni lah yang buat skin I nampak smooth, cantik, cerah and flawless. I want take all of this. I want this, and I want this. You know what? I'm gonna take everything here. So you all can close early today. Thank you, Kateki. I'm so happy today. Kateki, you know what? Wellness is not a trend, but it's a lifestyle. So let's do this again tomorrow. Okey, baiklah. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam dan all the best for July. Back to you, Nadia. Terima kasih. Amy, Amy, geram je tengok kan. Alright, so okay, so dah dengar tadi kan new product, new promos, banyak exciting news kan bulan ni kan. So apa lagi support yang Shaklee sediakan bulan ni? Bukan setakat tu je tau. Kita ada lagi. Jangan leave dulu meeting, ada lagi. So apa yang kita sediakan pada bulan ini? Okay. Alright, so untuk good news untuk anda semua Shaklee Business Leaders, kami telah extend delivery special for another 3 months, iaitu free delivery for purchase above RM500 ke atas, ataupun kalau beli below than 500 hanya bayar RM6 saja untuk pembelian bawah RM500. Sebab apa kita bring back, kita continue, kita extend sebab kita receive banyak sangat positive feedback daripada SIDs and business leaders. So ambil kesempatan ini, this opportunity, kita dah extend another 3 months ni untuk anda galakkan your customers, SIDs, downline untuk purchase directly from Shaklee and buy more. Beli
above RM500 kan, untuk dapat free delivery, and purchase directly from Shaklee lah untuk dapat free delivery. Dan bulan ni juga bersempena dengan kita ada the new launch serum kan, yang combination yang tadi Encik Zul cakap tadi tu, dua RM500 tu, so boleh promote set serum C and also moisture activating serum tu, yang combination tu untuk enjoy free delivery juga. So please make use of this extension of free delivery. Okay, so apa lagi? Yang ini, this is not new lah. Ni bermula 1 April lepas kita ada buat announcement. Kita pun dah buat lah, where Shaklee Shop telah bertukar hari operasi, di mana Shaklee Shop dibuka pada hari Sabtu dan Ahad. Siapa yang belum tahu lagi, weekend kita buka. So hari Sabtu dan Ahad kita buka 9 pagi sampai 5 petang, and on weekdays kita open 10 AM until 6 PM. Tapi kita tutup pada hari Rabu di shop, kebanyakan shop lah, kecuali Kota Baru akan tutup pada hari Jumaat. Okay, so ambil juga peluang ni, take this opportunity untuk bawa prospek, untuk bawa downline ke Shaklee Shop, bukan saja untuk shopping produk Shaklee tapi kita buat Shaklee Shop ni macam your one stop center. One stop center for your Shaklee business. Boleh beli barang. Lepas tu, Sabtu Ahad sekarang dah buka. So, our training room pun dah buka. Kalau macam you all nak buat training ke, nak buat gathering ke, nak buat discussion ke kan, boleh buat dah Sabtu Ahad. Tapi kena call dululah, kena booking dululah kan. Sebab kalau weekend takut ramai orang. And then nak buat Shaklee Cares. Kita tahu sebab weekdays sangat terhad kan masa. So, boleh buat Shaklee Cares, nak buat discussion. And then nak buat live TikTok. Bukan boleh buat kat rumah je, boleh buat dekat Shaklee Shop. Dah lah cantik kan. Nak buat konten dan sebagainya. So macam Nadia cakap, macam one stop center lah untuk your business. Macam office juga. So you all boleh buat apa saja dekat Shaklee Shop tu. So since kita dah buka Saturday and Sunday, bawa lah ramai-ramai datang ke Shaklee Shop. Okay, and then untuk continue to support you and to serve you and also your prospect, your customers, kita ada 2 program baru hanya untuk yang walk in ke Shaklee Shop. Okay, pertama kita ada Jom Shopping. Okay, bermula 1 Julai sampai 30 September 2025. Anda bawa SIDs atau downline yang mungkin dulu dia pernah beli produk Shaklee, tapi starting tahun 2025 ni, 1 Januari tu, dia tak ada purchase. Tak ada beli apa-apa lagi. Tak ada beli apa-apa produk Shaklee. So, contact, follow up, ajak mereka datang ke mana-mana Shaklee Shop. Sebab kalau mereka ni purchase minimum RM100, boleh dapat instant discount RM10. So, beli je apa-apa produk kan, nak beli ESP ke apa ke kan. Beli je minimum RM100, terus dapat RM10 diskaun. Okey lah kan? Maksudnya beli barang worth 100 tapi you only pay RM90. So gunakan program ni sebaiknya untuk anda follow up, untuk anda call balik customer downline. WhatsApp mereka, ajak datang ke Shaklee Shop. Lepas tu dah beli produk, dah dapat diskaun. Macam tadi, macam Nadia cakap, boleh buat Shaklee Cares, nak check BMI, nak check kulit, tulang. Kemudian boleh buat discussion, build balik relationship, build trust supaya mereka ni menjadi loyal customers anda. Okay, so ajar juga. Dah tahu this information kan, tolong war-warkan kepada downline, ajar juga downline untuk mereka follow up dan service customer mereka, dan offer mereka untuk datang ke Shaklee Shop untuk dapatkan diskaun, instant discount Okey, so tadi untuk customer ataupun existing SID yang dah lama tak beli. So datang Shaklee Shop dapat RM10 diskaun. Okey. Yang ini pula Jom Singgah, program kedua ini untuk prospek non-SID. Okey. So bawa prospek, macam Nadia pun cakap tadi, kita dah buka on weekend, Saturday and Sunday. So make full use of our Shaklee Shop on weekends. Bawa prospek ataupun non-SID ke mana-mana Shaklee Shop pada hari Sabtu dan Ahad sepanjang Julai sehingga September 2025. Mereka boleh sign up secara percuma dengan membeli minimum RM100 sahaja dalam satu receipt. Kalau selalunya 100 UV kan?
But this one RM100. Dalam satu receipt dapat free membership. Kenapa weekend? Sebab kita tahu prospek ni dia bukan macam leaders. Mereka ni tak buat bisnes kan. Dan usually prospek ni bekerja. So mereka mungkinlah weekdays tak boleh datang ke Shaklee Shop, tak boleh nak jumpa kan. So weekend is the best time. Dah lah tak ada jam, parking pun senang nak cari, tak rushing kan. Sebab mereka ada banyak masa. So boleh beli datang beli, boleh sign up. Lepas tu boleh terus buat Shaklee Cares, boleh buat check up kan. And then at the same time sebab weekend mereka ada banyak masa boleh santai-santai. Lepas tu boleh juga explain dan juga present Shaklee business opportunity. Apa yang Shaklee tawarkan. Apa lagi produk-produk Shaklee yang kita ada. Boleh explain dekat prospek secara santai-santai weekend. Sebab kalau weekdays kan macam nak rushing je kan. Baru nak cakap sikit, nak balik lah apa, takut jam kan. Weekend boleh santai. Okay, so boleh sponsor mereka ni. Sebab sponsoring tu sangat-sangat penting. Sponsoring adalah nadi dalam bisnes Shaklee. Sebab melalui sponsoring, anda boleh besarkan your customer base. Anda boleh besarkan sales anda. Sales anda akan lebih konsisten every month. Dan mana tahu orang-orang yang anda sponsor ni, yang anda share business opportunity mungkin berminat nak buat bisnes Shaklee. So they are your future ataupun potential business leaders. So boleh bawa dah weekend ni. Okay, dah plan dah siapa nak bawa weekend ni. Alright, okay. So next, regarding our Shaklee Collagen Powder. Okay, so Nadia tahu dulu hari tu kan kita ada bagi tahu tentang Resvee ada counterfeit produk ataupun produk yang fake kan. So sekarang ni kami juga mendapati bahawa terdapat juga collagen yang juga ada counterfeit ataupun fake yang dijual di Shopee. Memang kami dah dapat dah lah. Okay. So kami pernah mengeluarkan satu poster dan notis berkaitan dengan counterfeit produk di e-commerce platform pada November tahun lepas. Boleh tengok poster sebelah kanan tu. Kalau tak ada, boleh request lah poster tu nak bagi dekat customer ke kan. So dalam poster tu kami encourage lah, kami sarankan customer untuk membeli produk Shaklee direct daripada Shaklee. Dan juga direct daripada our registered SID, registered agent. Jangan beli dekat e-commerce sebab kalau apa-apa yang berlaku, produk tu fake ke, makan ada apa-apa side effect, kami tak akan bertanggungjawab sebab produk tu produk fake. Okay? So bulan ni kan promo collagen kan. So encourage dan educate customers, educate downline anda untuk mereka beli direct collagen ataupun semualah produk Shaklee beli direct daripada Shaklee ataupun beli direct daripada registered SID seperti anda lah. Okay. Dan dia punya macam hari tu Resvee kan, dia macam ada, kita boleh tahu dia fake. Tapi collagen ni memang sebiji macam produk ori, betul? Kita tak nampak pun kat mana cacat celah ni. Mungkinlah sikit tapi kita tak perasan, memang sebiji. Tetapi kecuali satu je, bila anda scan dia punya pharma checker tu kan, dia tak dapat scan. Dia tulis kat situ yang sebelah kiri tu kan, this pharma tag cannot be authenticated. It may be counterfeit or impact. Maksudnya dia sendiri cakap produk ni mungkin counterfeit or impact. So sepatutnya kalau produk yang original kat sebelah kanan ni. Bila anda scan pharma checker. So bolehlah educate juga downline customers untuk install apps pharma checker tu. Okay, download pharma checker untuk tahu produk tu original ke tak original. Ataupun cakap dengan dia tak payahlah beli dekat e-commerce. Produk-produk banyak yang fake. So tak atas risiko sendirilah. Okay, so berhati-hati. Continue to educate your customers. Alright, so next, Sabtu ni 5 Julai 2025, seramai 150 business leaders, supervisor and above. Siapa yang dah beli tiket, boleh komen tak? Boleh komen tak? Kita akan jumpa hari Sabtu ni kan. Seramai 150 orang business leaders yang telah membeli tiket akan menghadiri our complaint training di Everly Putrajaya Hotel pada pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang. Tiket dah sold out, so jangan tanya lagi. Jangan tanya Nadia, tiket dah sold out. Tiket dah sold out. So, unless kalau macam ada yang tak dapat datang ke, so you all
Boleh carilah siapa yang tak dapat datang last minute kan. Tapi kami dah tak ada tiket dah. So training ni eksklusif. Anda akan dia sama je macam complaint training yang sebelum-sebelum ni. Cuma this time kita banyak breakout session, kita banyak aktiviti. Sebab dalam aktiviti dan breakout session tu maksudnya complaint training ni dia bukan belajar je tau. So kita akan applykan ilmu yang belajar semasa training tu, applykan balik ilmu complaint tu kepada bisnes anda. Dan juga kita ajar macam mana nak set goals, macam mana nak buat action plan, macam mana nak rank up. So dekat situ juga kita akan ajar anda step by step untuk set goal, untuk rank up dan sebagainya. Dan kita akan mereka akan belajar juga daripada 2 orang master kita. Kita ada Master Ismatul Nabila dan juga Master Siti Numi, di mana kedua-dua master ni akan bagi special sharing pada hari Sabtu ni. Mereka akan ajar anda macam mana nak capai 5 angka income, 6 angka income. Kerana terbukti mereka memegang income atau Shaklee bonus 5 figures, 6 figures kan. So belajar daripada orang yang proven success. Okay, so see you this Saturday. Dan yang paling ditunggu-tunggu, kita ada pada 19 Julai ni kita akan sama-sama meraihkan new master kita di Shaklee Master Celebration di hotel yang sama, Everly Hotel Putrajaya. Event tu kita akan start dalam pukul 2 dan registration start sampai pukul 5.30 petang. Dan anda boleh datang beramai-ramai, bawalah prospek ke, bawalah family, kawan-kawan untuk anda dapatkan inspirasi daripada master baru kita. So datang awal tau, pukul 2 petang registration, sebab kita ada pre-event activities di mana kita ada new product yang anda boleh try. Anda boleh ada sampel new product tu. So new product tu kita akan bakal launch pada bulan Ogos. So apa produk tu? Tunggu dekat masa celebration tu nanti datang. Okay? So datang ramai-ramai, bawa prospek, bawa downline. Sebab selain itu bukan saja kita ada recognition dan sharing daripada new master, kita juga akan recognize new move up rank. Siapa yang ada naik rank kan? Kami dah hantar dah invitation tanya downline ada receive tak invitation daripada Shaklee yang naik rank. Anda kena RSVP tau, kena reply. So kena reply sebelum 10 Julai ini. So kalau tak RSVP, tak ada sertifikat, tak ada pin nanti. So kena RSVP. So kami akan recognize all the new move up rank achievers jugalah pada 19 Julai nanti. Okay? Alright. So itu saja perkongsian kami pada malam ini. Semoga apa yang kami dah sediakan tu dapat bantu anda lah untuk build anda punya business, build a strong business this month, bulan Julai ni. Semoga Julai is a good better than last month. Okay, so share Shaklee product and opportunity to as many people as possible. So kami sentiasa ada di sini, so apa-apa boleh contact je BDM